Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini saya akan menerangkan bagaimana saya sebagai pemilik syarikat perisian AI di Malaysia mendaftarkan hak harta intelek atau intellectual property untuk melindungi inovasi saya. Pertama, saya melayari laman rasmi MyIPO di www.myipo.government.my. Dari sini saya memilih jenis perlindungan IP yang sesuai. Untuk perisian AI, 3 kategori utama ialah hak cipta untuk kod perisian, paten untuk kaedah atau algoritma yang inovatif, serta tanda dagangan untuk nama dan logo aplikasi. Seterusnya, saya mencipta akaun di portal MyIPO Online dan mengisi borang permohonan seperti copyright form, patent form 1 dan trademark TM5 secara atas talian. Saya memuat naik dokumen sokongan seperti kod sumber, deskripsi teknikal dan logo. Selepas pembayaran dibuat, MyIPO menjalankan pemeriksaan terhadap permohonan saya. Jika semuanya lengkap, sijil pendaftaran akan dikeluarkan sebagai bukti bahawa perisian AI saya dilindungi. Dengan perlindungan IP ini, syarikat saya mempunyai hak eksklusif terhadap inovasi kami. Terima kasih.